Sekarang ni saya nampak korang lemah kat mana? USP kedai kita. Apa maksud USP? Unique selling point. Apa beza kita dengan orang lain? Penting apa beza kita dengan orang lain? Penting. Sebab apabila beza kita dengan orang lain, itu menyebabkan orang nak datang kat kedai kita. Saya nak tanya, apa beza kedai korang dengan orang lain? Tak ada beza. Tak ada. Yes, itu yang kita kena brainstorm together. Dia tak boleh by WhatsApp, saya tak tahu nak cakap macam mana sebab kita kena keseluruhan. Kita kena bincang hari ni memang masa lama. So hari ni kita nak back ni dulu. Okay, dapat satu tak? Wahai founder semua. So korang kena faham. Kalau siapa yang one-on-one jumpa dengan saya ni, bukan saya terus kepada strategi content. Run ads, terus run meta. No. Kita kena faham structure bisnes kita betul atau tidak. Kalau kedai kita, bisnes kita tak ada unik, tak akan menjadi marketing. Ramai orang fikir, konten apa? Tapi cuba check balik, apa unique business kita. That's why, when one-on-one, saya akan direct custom strategy. Saya akan diagnose betul-betul apa bisnes ni perlu ubah, perlu buat untuk nak grow. So, kalau korang nak one-on-one, ini harga dia. So, siapa nak join one-on-one, boleh baca caption kat bawah.